Halo, Assalamualaikum guys. Okey guys, sekarang saya berada di Taman Pulai Indah. Saya ada satu unit rumah yang besar berkuasaan dengan 24 kali 75 bersama dengan 1,800 square feet. Okey, jom masuk. Rumah ni kalau korang tengok kapus ni pun besar. Boleh muat dalam 3-4 biji kereta. Motor pun dalam 5-6 biji boleh. Yang penting sebenarnya rumah ni korang tengok dah siap renovation semua. Fully renovation. Korang boleh buat full loan, korang boleh submit dokumen ni. Okey, jom masuk. Rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik tidur. Korang tengok atas dah pasang downlight, dah ada L-box, kipas baru, kita dah belanja dengan kabinet TV lagi. Oh, memang luas gila guys. Korang tengok luas, ruang tamu dia luas. Kita dah belanja dengan lampu candlelight lagi. Lepas tu dengan tabletop. Kita dah belanja dengan dapur sekali Okey. Jom kita masuk bilik yang pertama, master bedroom. Master bedroom siap dengan toilet sekali. Ni bilik yang kedua. Jom kita bilik yang kedua. Ni bilik yang kedua. Ada toilet satu bawah. Yang sini bawah satu. Yang bilik yang ketiga dan empat, dia ada akses untuk toilet. Boleh guna toilet pertama, ketiga dengan bilik kedua, ketiga, empat boleh masuk sekali toilet. Ni bilik yang keempat, boleh akses toilet sana. Okey, kalau saya kata korang berminat dengan rumah ni rumah yang besar ni, korang yang bergaji dalam 2,000 Singapore dollar, korang boleh apply. Kalau tak dalam lebih kurang gaji korang 4,500, korang dah apply rumah ni Rumah ni korang tinggal cuci kaki je. Kalau sekarang korang berminat, korang boleh like, comment and share untuk war-warkan kepada kawan-kawan korang ke siapa-siapa yang berminat dengan rumah yang besar ni Okey, Assalamualaikum.